Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak tunjuk job yang kita tak pernah buat lagi lah. So atas meja kita ni, selama 4 tahun kita memang tak pernah buat ni. Atas meja kita ni semua trim panel-panel part-part yang warna hitam dengan speaker untuk Honda HR-V. So kita tengok Honda HR-V ni, dia asal dia warna krim. Sini. Ni warna krim, ni bumbung dia. Kita dah buka, benda ni plug and play je, tak ada apa rosak pun. Sama juga sini. So tengok dari sini view. Tu bumbung dia, tengok. Ambil gambar bumbung dia semua. Ni semua yang mana tempat tajam-tajam semua kita dah masking dah. So bila kita pasang balik. Ini wire ni, wire memang Honda untuk wire wiper belakang semua ni. Lepas tu atas tu pun lampu semua kita buka lah. Okay, so part yang warna cream ni semua ni kita akan tukar dengan yang baru. Ini tengok bumbung baru. Ini memang original part Honda punya. So dia ada surat beranak kat sini semua, tengok. Sini. Tu. Dia ada surat beranaknya, nampak tu. Made in Thailand original. Sama jugalah semua barang ni kita dah unbox sana semua ori punya. So kalau tengok sini even ini seat back dia pun datang sekali dengan boot dia, sekali dengan casing dia warna hitam. Lepas tu ni semua ada Honda punya. Ni dalam dia duduk macam tu lah. Okay. Lagi tengok visor semua baru. Dia ada soket connector dia. Lagi ni pun sama, lampu tengah LED Honda juga, baru juga. Handle. So ini lampu light depan. Okay. So semua dia pasang yang warna hitam, original part Honda HR-V RS. Okay, Malaysia memang susah nak buat macam ni sebab modal dia besar. Tapi kalau abang tu dia kata dia nak buat juga, okay, kita jalan. So lagi kita tunjuk, kita tukar juga speaker. Sini speaker Foster warna kuning ni satu. Lepas tu Twitter ni pun kita akan tukar juga. Sini Twitter dah, tengok. Kalau yang baru nanti dia akan ada macam kita kata color chrome sikit. Kalau yang lama tu dia hitam saja. Nampak sebelah-sebelah tu. Dia lain sikit. Ini lagi berat, lagi besar. Okey. So ini tengok center speaker, kita ada satu boost. Kalau facelift boleh masuk boost saja. Sebab dia gap dia. Sini casing dia lah. Ini casing dari Jepun Cantiknya dari Jepun, siap soket, plug and play semua. Ini Twitter cover dia tu, tengok made in Japan. Made in Japan semua tu. Okey. So yang ni pun kita bagi sekali. Kalau dah convert yang e-spec kan dia atas. Nampak ni. Dia sini. Kita akan tukar dia ke pillar. Kita akan pakai cover ni lah. Okey. So kita tengok job ni. Kita akan selesaikan dalam lebih kurang. Dia ada banyak lagi barang lain. So saya ingat dia tinggal kereta lah sampai petang lah. 5-6 jam juga kita nak habis. Siap nanti kita akan tengok apa barang lagi dia tukar. Bukan ini saja, sana pun ada lagi. Ni pun ada lagi. Made in Japan punya. Okay. Ini center tray punya. Dengan footlight. Made in Taiwan punya. Ini untuk HR-V punya. Okay geng, jom stay tune. Itu saja. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai lah. So jom kita tengok macam mana V-spec yang interior bukan gelap convert jadi gelap. Okay, nampak? Sini semua hitam. Atas semua hitam. Okay, ini kita belum tutup dia punya tingkap lagi lah. Bagi nampak dulu. Mari sini. Semua hitam. Tapi dia 3 benda je yang tak hitam. First kali ni benda dia. Ini kita kena bagi tahu lah. Sebab ini kalau nak convert sangat mahal lah. Kita kena beli sekali dia punya modul one set. Sangat mahal. Ini satu. Lagi satu kat sini. Sini Sini pun sama. Okey, lagi satu sini. Sama juga seat back juga. Nampak. So ini je lah yang kita tak dapat tukar hitam. Okay, so sekarang ni kita nak try tutup tingkap apa semua. Tutup. Okay, bonet kita tutup. Nampak? Sekarang siang pun dah macam malam dengan abang ni punya tinted gelap. Dia memang suka gelap lah. Semua hitam lah. Sekali dengan LED ni pun semua hitam. Sekali dengan benda-benda kecil ni pun hitam. Ni benda ni.
Semua kita tukar hitam. Ok, function macam asal boleh, ada lampu. Sama juga ni pun function macam asal, ada lampu. Ok, kita nak review footlight dulu. So ni Honda Access punya, dia putih. Siang putih memang susah sikit nampak. Dia ada lampu, nampak kan? Kalau aku buka, dia jadi terang, nampak? Sekejap aku tutup lampu atas. Tu, terang kan? Kita lupa nak beritahu satu benda lagi. Dia pasang center speaker. Ok, center speaker pun pasang. Japan punya speaker pun pasang. Ni dah balik, Honda dah tinggal semua. Siapa nak boleh ambil. Kita jual murah je, bumbung ada, spare part untuk interior V, speaker, tweeter semua ada. Ok.